disahkan pesakit mempunyai masalah pendengaran oleh audiologis, program intervensi boleh dilaksanakan. Antara intervensi yang tersedia ialah pemakaian peranti atau alat bantu pendengaran. Audiologis akan preskripsi jenis alat bantu pendengaran berdasarkan tahap masalah pendengaran yang dialami. Antara jenis alat bantu pendengaran ialah alat bantu pendengaran belakang telinga behind the ear, receiver in the canal dan juga alat bantu tradisi tulang bone conduction hearing aids. Kalau semua ini tak membantu, macam mana caranya? Jangan risau, kita ada implan koklear. Apakah itu implan koklear? Di sini kita boleh lihat ada banyak device atau peranti. So, implan koklear memerlukan pembedahan di mana alat internal component perlu ditanam di bawah kulit kepala di sini dan elektrod akan dimasukkan ke dalam struktur koklear. Pesakit memerlukan bahagian luar yang kita kata sound processor supaya boleh connect ke dalam implan koklear yang telah ditanam tadi. Pemeriksaan rapi diperlukan untuk memutuskan seseorang individu yang mempunyai masalah pendengaran sama ada sesuai ke tidak menjalani pembedahan implan koklear, di mana UKM merupakan pelopor implan koklear yang pertama di Asia Tenggara 30 tahun yang lalu pada tahun 1995. Pasukan implan koklear terdiri daripada pakar ENT, itu telinga, hidung dan tekak, especially pakar telinga, pakar audiologis untuk pemeriksaan ujian pendengaran, speech therapist atau terapi pertuturan. Kita juga memerlukan pakar kanak-kanak, pakar radiologi untuk melakukan imbasan CT scan dan MRI dan juga allied health sciences yang lain. Ini kerana selepas implan koklear, seseorang pemakai implan koklear memerlukan rehabilitasi yang intensif untuk audiologi dan juga terapi pertuturan. Terapi pertuturan, speech. Mana speech terapi saya? Speech. Oh, ya saya. Dah ada telinga baru, kita sebenarnya kena belajar untuk mendengar. Sebenarnya, lepas ada alat pendengaran, kita sebenarnya bukannya dapat mendengar macam tu je. Kita sebenarnya kena belajar mendengar melalui otak dengan terapi pertuturan. Kita kena latih otak dengan mendengar rangsangan, contoh macam bunyi pertuturan, bunyi persekitaran jugalah. Okey, itu je. So, jom sekarang kita jumpa tim pula. Selamat menyambut Bulan Pendengaran dan Pertuturan